apabila sekarang kita tengok rumah di area Selangor lah. So rumah di area Selangor nak dapat landed sangat susah. Okay. So bila budak-budak muda, bila dia nak beli rumah untuk jangka masa yang panjang, kalau bagi saya more to rumah landed. Sebab saya bila tengok balik landed ni more to something yang kita boleh secure lah. Tapi bila kita tengok sekarang di mana rumah landed ni banyak yang terkesan dengan banjir kilat, dengan tanah runtuh. Jadi rumah landed dah semakin kurang. Lepas tu sekarang bila saya Dan tengok mahal pun. betul. Rumah landed Rumah landed lebih mahal. Yeah. Tapi bila kita tengok balik, hari tu ada rumah di kawasan apartmen lah, kondominium di kawasan Subang. Di mana saya tengok dekat situ harga bagi satu rumah tu apartmen 500k. Rumah pun setengah juta apartmen. Jadi bila anak muda nak beli rumah, dia more to like, rumah pun dah 500,000. Macam mana aku nak buat something yang dah setengah juta permulaan dalam hidup. So bila saya tengok balik, bila kita nak apply loan 500,000, kita akan tengok gaji. So yang ni berbaliklah pula pada gaji. Kalau 500,000 berapa? Installment lebih kurang 2,000 lebih lah. 2,000 lebih. So kalau 30-40 tahun lah. Betul. Betul? So maknanya kat situ kita tengok balik macam Walaupun gaji kena dalam 5,000. Betul. Gaji minimum kena 5,000. Minimum 5,000, 6,000. Lebih 5,000. Without any commitment. Betul. Melainkan there's a combine lah. Melainkan ada dua nama lah. Tapi bila kita kan anak muda, kita nak beli something yang atas nama kita sendiri. Benda yang kita boleh profit on the next day untuk masa depan. So bila kita sekarang kita budak muda, kita tak kahwin lagi. So kita tak ada someone yang, contoh kalau dah kahwin, dia ada pasangan, dia dah boleh beli combine. Boleh buat joint loan. Betul.